Okey, aplikasi yang saya nak kongsi dengan korang hari ni, kali terakhir saya tebus bulan 2 hari tu. Bulan 3 kita tak withdraw lagi. Total duit yang kita dah claim dekat dalam apps ni lebih RM400. Korang nak tahu aplikasi apa, korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi geng, sebelum tu kita nak tunjuk dulu dekat korang semua feedback terbaru yang saya ada dapat semalam. Ada yang tebus RM20 dekat dalam aplikasi Tol Luna. Yang ini pula dia dapat tebus dekat dalam aplikasi M-Paisa RM2. Lepas tu yang ini dia dapat tebus dekat dalam aplikasi Ipsos IC 2 kali. Maksudnya dia dah tebus RM10. Lepas tu yang ini pula dia dapat tebus RM10 dekat dalam aplikasi sama juga Ipsos IC. Yang ini dia dapat tebus RM7.3 dekat dalam aplikasi Axwell. Yang ini pula dia dapat tebus RM2 dekat dalam aplikasi M-Paisa. Jadi kalau korang nak tengok lagi bukti-bukti pembayaran yang terbaru, korang kena join dekat dalam grup WhatsApp. Dekat mana nak dapatkan link grup, korang boleh tengok dekat description video. Kita ada 4 grup, korang boleh pilih mana-mana grup yang korang nak join. Kalau nak masuk semua grup pun boleh, tak ada masalah. Tapi nanti kalau korang join grup 1 penuh, korang masuklah grup 2. Kalau grup 2 penuh, korang masuk grup 3. Kalau 3 penuh, korang masuk grup 4. Kalau grup 4 penuh, korang bagi tahu saya. Lepas Money Pocket bulan lepas, korang boleh dapatkan Money Pocket untuk bulan ni punya hujung bulan nanti. Mungkin kita akan buat malam hari raya pertama ke ataupun malam hari raya kedua. Tengoklah macam mana guys. Kita akan info nanti dekat dalam punya grup WhatsApp guys. Okey, siapa yang nak dapatkan Money Pocket, korang kena standby dekat dalam grup. Kalau duit raya kita akan bagi nanti dekat status WhatsApp. Cara nak claim duit raya sama macam korang claim Money Pocket. Nanti kita akan bagi QR code, korang kena scan. Siapa cepat dia dapat. So nak tahu aplikasi apa yang kita nak share dekat korang hari ni, jom tengok video ni sampai habis. Kalau tak faham, korang komen je dekat bawah video ni ataupun chat je saya dekat WhatsApp. Jom, let's go. So saya rasa aplikasi ni mungkin dah ramai orang guna, tapi mungkin ada juga korang yang baru tengok video ni, korang tak pernah guna kan. Okey, kalau korang yang nak try main dekat dalam apps ni, korang boleh tekan link dekat bawah video. Nanti korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. So kali terakhir saya tebus duit dekat dalam apps ni 9 hari bulan 2 2025. Bulan 3 kita tak withdraw lagi guys. Jadi saya punya baki ada RM2 lebih lagi. Kita nak try withdraw. Nanti kalau masuk dekat dalam Touch 'n Go, saya tunjuk dia punya bukti pembayaran yang terbaru dekat korang. So siapa nak try boleh tekan link dekat bawah video. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas korang download nanti, korang daftar je macam biasa guna email korang. Lepas tu korang klik dekat bahagian sini. Dekat bahagian tepi ni kan, sebelah kiri ni, nanti korang boleh masukkan referral code yang ada dekat bawah video ni. Tapi kod tu korang nak masuk boleh, tak nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. So dekat dalam apps ni dia ada 2 jenis cara pembayaran, tapi saya cuma ajar satu cara sahaja. Cara yang pertama, korang boleh withdraw guna coin, dan cara yang kedua, korang boleh withdraw guna duit hijau. Tapi duit hijau ni makan masa kalau korang nak withdraw guys. So saya ajar untuk video kali ni cara nak withdraw guna coin sahaja. Okay? Kalau nak withdraw guna coin, minimum untuk korang kumpul coin ni kena ada RM2. Baru korang boleh withdraw. Cara nak dapatkan coin pula, yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Korang klik dekat bahagian start, nanti korang kena main game. Game dia, korang kena lompatkan burung ni ataupun anak burung ni kan. Anak burung kan, ayam saya tak tahu guys. Korang kena lompatkan pergi ke satu tempat. Allah terlajak pula dah. Ulang balik. Korang kena lompatkan dia pergi ke tempat yang lain. Macam tu lah guys. Saya tak reti main, jadi saya tak reti main. Kita try lagi, jangan give up. Okay, kita try. Okay, macam tu guys. Okay, korang kena lompatkan dia lah macam tu. Nanti setiap level yang korang naik, korang boleh dapat coin. Okay, fail. Nanti korang main lagi untuk dapatkan korang punya coin. Lepas tu korang boleh buat dia punya daily task dekat bahagian tengah ni. Klik dekat gambar buku ni. So untuk daily task yang pertama, korang boleh invite orang untuk dapatkan coin. Tapi dekat dalam apps ni untuk kita withdraw, kita tak perlu invite pun boleh withdraw. Dia tak ada syarat. So nak invite orang boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu korang boleh download aplikasi untuk dapatkan coin. Korang boleh tengok 5 iklan ataupun video untuk dapatkan coin. Lepas tu korang kena complete task 5 kali task untuk dapatkan coin. Lepas tu korang naikkan korang punya level, main game dekat bahagian depan tadi untuk dapatkan coin. Dan yang terakhir, korang boleh main selama 30 minit untuk dapatkan coin. Lepas tu dekat kotak hadiah pula dah, kotak tergarun atas ni pun sama, korang boleh claim korang punya coin. Lepas tu kalau korang nak tambahkan lagi coin, korang boleh ajak kawan. Okey, untuk invite orang ni bagi korang yang suka cara referral sahaja. Kalau korang yang tak reti invite orang, tak perlu invite pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak invite, korang klik dekat bahagian invite, copy korang punya link referral, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang guna korang punya link referral dan orang isikan korang punya kod referral, korang boleh dapat 4,360 coin. Tapi guys, orang yang kita nak invite tu kena main dekat dalam apps ni, kena naikkan dorang punya level sampai level 200 kalau korang nak dapatkan total semua 4,300. Tapi macam saya bagi tahu tadi kan, banyak betul tapi aku ni. Macam saya bagi tahu tadi, kalau dekat apps ni dia tak ada invite orang, dia tak ada ni guys. Dia macam tak ada ini, apa benda tu. Dia tak ada syarat untuk kita withdraw. Jadi maksudnya kalau korang tak invite orang pun korang boleh withdraw. Korang nak invite orang, lagilah korang boleh withdraw kan. So nanti bila korang punya coin dah cukup, korang klik dekat coin atas ni. Lepas tu korang tekan dekat bahagian withdraw. Okey, kalau dekat sini pula, dekat bahagian atas ni total coin yang korang kumpul. Jumlah duit yang korang ada, korang tengok dekat bahagian bawah ni.
Bila dah ada RM2, korang boleh tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu korang masukkan nombor telefon korang, nombor telefon yang korang daftar dengan TNG, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh 0175810918. 6 tak perlu letak. Lepas tu korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam, paling lama 3 hari. Nanti kalau duit dah masuk, korang boleh tengok dekat sini. Lepas tu korang dah berjaya withdraw, nanti korang hantarlah feedback dekat saya guys. Kalau duit dah masuk dekat dalam tas syariah korang, hantar feedback dekat saya. So itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video ni, ataupun korang boleh chat je saya dekat WhatsApp. Nanti saya bantu korang yang mana korang tak faham. Dan kalau korang nak try aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Korang boleh tengok semua video-video yang ada dekat YouTube saya. 100% aplikasi yang saya kongsi secara percuma, tanpa perlu modal, tanpa perlu bayar balik. Dan yang best ni, korang boleh tebus banyak kali. Tapi sebelum korang nak try, korang kena faham dulu cara nak guna apps tu. Kalau dah faham, baru korang cuba. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.